Korang ni happy ke tidak hari ni? Macam murung je. Jap. Hari ni saya nak share sikit caranya nak happy. Tapi bukan jadi happy lebih-lebih ya, sampai masuk hospital. Sekurang-kurangnya ada vibe positif sikit buat kerja hari ni kan? Okey, ada 7 amalan atau tabiat yang korang kena amalkan. Kalau buat 4 daripada 7 ni, boleh je. Jangan stres-stres. On je, mana yang sempat. Kan? Tapi kalau boleh, buatlah semua kan. Pertama sekali, bangun pagi je, korang kena stay 2 minit je. Ya, 2 minit je. Senyum dan bernafas dalam-dalam. Baca doa ke? Jangan tengok handphone ya. Sebab dalam handphone atau tablet atau PC ke, banyak sangat drama dunia, konflik, tragedi dan sesakkan minda kita. Kalau buat macam tu, korang dah mula gelisah, risau dan stres. Okey, ingat ya, stay, tarik nafas dengan mendalam, tahan 6 saat, lepaskan. Okey kan? Boleh buat tu. InsyaAllah, anda dah start tenangkan diri, turunkan aras kortisol anda. Kortisol tu hormon stres lah. Okey, buat je 2 minit. Lagi kejap dari korang gosok gigi kan? Maka korang dah mulakan hari awalannya dengan energi yang kuat. Yeah. Okey, kita masuk tabiat kedua, yang ganjil sikit tapi berkesan sangat. Korang gambarkan kesyukuran dengan sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan dan menghappykan. Tu macam bukan ayat bahasa je. Tak apa, kita pinjam kejap. Gambarkan wajah anak-anak yang comel ke? Gambarkan kereta kita yang smart ke? Gambarkan wajah isteri atau suami yang tengah renung korang tak bangun-bangun dari katil ke? Rasakan syukur dan gembira, semua tu ada, sempurna, elok, sihat. Gambarkan dalam 5 saat. Ya, 5 saat. Tak lama pun. Tabiat ini mengaktifkan anggapan kita pada hari itu sentiasa positif. Kajian universiti luar negara membuktikan orang yang bersyukur apa yang ada meningkatkan 25% keceriaan dari biasa tau. Macam mana dia ukur ceria tu ya? Dia orang ukur lebar senyum korang kot. Kita kan nak happy. Okey. Nak pergi mandi lah ni. Okey, yang ketiga, tabiat seterusnya. Kali ni biasanya orang rasa berat sikit. Beri pujian 1 orang je hari ni. Ya, 1 je. Lebih nanti korang membawang pula. Pastikan ia bukan palsu ya. Puji yang betul-betul kenyataan. Awak nampak lawa lah hari ni. Wah, baju awak nampak unik dan menarik lah. Pagi-pagi dah bersemangat dan rajin lah awak ni. Macam, boleh cakap macam tu? Bila kita memberikan pujian, otak kita akan merembeskan hormon oksitosin. Hormon yang menyemai rasa kepercayaan, sayang dan selesa dalam perhubungan sosial. Maka ia secara tak langsung merapatkan hubungan baik sesama rakan sekerja, keluarga dan masyarakat. Kaedah ketiga ini hebat, sampai orang lain pun terlibat happy, kan? Okey, seterusnya. Agaknya apa lagi nak kita try? Okey, yang ni biasanya orang susah nak konsisten, tapi korang kena cuba. Tabiat keempat adalah 10 minit gerakan. Sabarlah, jangan risau. Kita bukan nak jadi olahragawan, bukan kena pergi gimnasium pun. Buatlah jalan perlahan keliling rumah, gerakkan regangan badan. Ya, betul. Angkat periuk, kejutkan anak yang tak bangun-bangun, kejut suami yang tertidur dalam bilik air. Gerakan 10 minit yang kita buat membuatkan otak rasa berjaya. Ia akan membentuk momentum terbaik pada hari kita. Maka terbenanya sumber dalam diri kita untuk menjadi lebih produktif pada hari itu. Okey kot kan? Boleh buat kan tu? Tidur bukan gerakan ya. Okey, tabiat kelima. Ni ada kaitan dengan tabiat pertama ya. Alah, boleh je join-join kan? Okey, korang kena ada 15 minit tanpa peranti digital. Ya, 15 minit sehari je. Alah, takkanlah tak boleh kan? Risau ada perkara penting? 15 minit kejap sahaja. Percayalah. Screen time tu menyebabkan kita rasa tekanan dan ketagihan. Banyak drama dunia yang meresahkan kita. Yelah, berita baik tak boleh jadi trend kan?
Rehat peranti digital 15 minit akan memberikan minda korang merasai keindahan alam, ketenangan, bunyian burung berkicauan, hembusan angin membelai kulit, wajah dan jiwa yang menenangkan. Jadi, ada rasa gembira kan? Jom kita ke tabiat yang keenam. 5 minit kosongkan minda. Jap, kosong macam mana pula? Okey, macam ni. Ada handphone atau buku nota kecil. Sebelum hendak tidur malam, tuliskan apa-apa perkara yang berlaku hari ini. Senaraikan apa yang nak buat esok hari. Tuliskan apa idea atau yang rasa tak puas hati pun boleh je. Tuliskan atau typekan semuanya. Sebab apa ya? Sebab otak selalu memikirkan sesuatu yang tak settle. Peperangan saudara akan berlaku semasa nak tidur. Maka tidur tak lena, rehat tak cukup. Cubalah ya, jika kita senaraikan semuanya sebelum tidur malam, kita akan dapat lena dalam masa yang singkat. Kerana otak dah rasa dan tahu dah. Apa-apa pun esok boleh rujuk dah senarai tu kan? So, relax lah kan? Okey, tabiat yang terakhir yang paling kuat, yang memegang semua sikap kita bincangkan sebelum ini, ialah dengan cara nyatakan identitimu pada diri anda. Okey, sabar. Caranya, cakaplah pada diri sendiri bahawa apa aku buat pada hari ini adalah untuk menjaga kebahagiaan diri, orang sekitarku dan alam ini. Ya, cakaplah dengan diri sendiri. Tak kisah waktu bila pun. Cuma kalau cakap depan orang, takut diorang ingat korang skizofrenia. Kena masuk hospital pula nanti. Roh dan diri bawah sedar kita akan mendapat momentum untuk lebih produktif. Segala tabiat untuk menjadi ceria, kita akan dibuat tanpa soal dan halangan. Kerana identiti kita adalah atas apa yang kita anggap diri kita hari ini. Perubahan kita hari ini bukanlah atau apa yang kita lakukan, namun ia bermula atas fokus apa yang nak kita jadi pada masa depan. Inilah kuncinya. Anda akan menjadi ceria sentiasa dan meningkat lebih baik dari semalam. Okey guys, selamat mencuba semua tabiat itu ya. Ketekunan serta komitmen anda hari ini adalah kebahagiaan anda pada hari esok.